Aku tak faham betul lah jenis yang komen macam ni. Yang ni mesti pakai EV pun tak pernah. Lepas tu tak pernah survey pun pasal EV. Lepas tu main sembuh je komen macam ni. Kita ni macam ni. Hari tu aku ada review pasal Sexynote ni. Yang aku beli ni. Dan benda ni function dia untuk customize lebih banyak function dekat dalam kereta Tesla ni lah. Contohnya macam boleh buka pintu sendiri. Lepas tu boleh adjust horn nak slow, nak panjang ke nak pendek ke. Macam-macam lagi lah. Tapi ada yang cakap benda ni mahal sangat. Okay, benda tu normal lah kan, subjektif lah. Ada yang rasa mahal, ada yang rasa murah. So ada pula yang komen, kereta ni beratus ribu. Okay lah, tak apa. And ni bagi tahu pula charger sampai berbelas ribu. Mana datang charger belah-belah ribu. Charger ni guys aku dapat percuma je Tesla bagi. Nak pasang charger ni pula harga aku bayar 1,700 je. Itu pun 3 phase. Kalau single phase lagi murah daripada tu. Lepas tu pula tayar sampai belah-belah ribu. Kurang. Aku ni pakai Tesla je. Bukannya pakai Lamborghini, bukannya pakai Porsche, bukan. Pakai Tesla je. Tayar ni korang, aku dah survey dah. Paling murah boleh dapat harga tayar ni RM650. Kalau nak pakai brand yang sama pun Hankook pun baru RM700 lebih. Dulu aku pakai kereta, saiz 17 tayar aku pun dah dekat RM600-700. So ini saiz 16 dapat harga RM600.5, RM700, ada RM800. Okey lah tu. So dalam video ni aku nak bagi tahu kita raikan lah. Kan tak kisahlah orang tu pakai ICE ke, pakai EV ke. Sebab tu semua pilihan masing-masing. Kalau kita nak komen boleh, tak ada masalah. As long as kita pun ada research juga pasal sesebuah kereta tu. Tak adalah kita main sembuh je dekat dalam komen kan. Dan bagi salah faham dekat pengguna yang lain. Asalkan kita pakai kereta ni kita puas hati, dah cukup dah. Tak payah fikir pasal orang lain.